Hi guys, welcome back to Yayamok channel guys. So sekarang ni aku nak pergi kedai sebab sekarang baru pukul tengah hari dah pun. Tengah hari kot. Aku nak pergi kedai beli untuk keperluan bersih sampah, cuci pekat dengan makanan kucing tu. Sebab aku jumpa kucing. Dia ada 4 anak kucing. Anak kucing mak dia ada je. Aku ingatkan mak dia mati. So nak pergi ni, aku pakai macam ni je guys. Kau nampak tak? Aku pakai macam tu je. Sebab yelah, baru bangun tidur. Tapi aku tak rekod lah. Aku nak berjalan. Kau dah dengar tak suara aku ni? Susah juga tak dengar. Okay, let's go lah. Jumpa korang di kedai. Okay, bye. So, aku sebenarnya dah sampai dah kat 99 Take Shepherd. So jom. Sup pekat. Mana sup pekat? Oh, betul juga guys. So masa ni aku minta maaf sebab aku kan macam dia flip ke kanan, tak silap aku, sebab ada orang lalu. Bapak aku kata tak boleh rekod orang sangat sebab takut macam kita ni macam buat jenayah lah, buat macam kita rekod orang macam tak tahu lah nak explain macam mana, tapi aku tak boleh rekod sangat orang. So enjoy the video. Sorry macam kalau aku ni banyak gerak sebab yelah ada orang. Kita beli yang 1 year. Yang ni, ni. Salah ni. Yes, yang tu. 2. 1. Fifth sama ke? Fifth. Ni. Okay. Let's go. Kita ambil raga jom. Diam. Korang dengar tak suara aku ni? Korang tak dengar lah sebab aku ni dalam kedai. Nak cakap kuat-kuat ramai orang. Mana tisu ni? Tisu pula dah. Plastik dah sampah. Mana? Alah, ni semua besar, tak ada kecil. Macam mana tak ada kecil dah guys. Aduh, payah ni. Sekejap lah guys, aku nak call message mak aku lah untuk yelah, takut dia nak kecil. Okay, sekejap ya guys. Okay guys, so aku beli plastik sampah besar 2. Tu mak aku yang nak. Jom, satu pekat. Kau nampak tak? Saya tak nampak. Aku lupa nak bawa beg. Sangat membantu lupa nak bawa beg. Ayah macam ni guys. Aku lupa bawa beg. Aduh, rugi lah. Macam mana ni nak angkat semua ni? Oh, nanti kan kita bagi makan kat kucing. Okay, jom guys. Aku dah sampai dah sama mak. Terus telefon. Mak aku suruh beli tempe, tapi nak tak lah ni. Sekejap guys, aku kena call mak aku dulu sebab pasal-pasal benda ni aku tak tahu sebenarnya. Aku tahu bawa motor. Okay guys, so aku dah beli barang. Aku suruh guys, kebetulan bukan suruh, tapi macam aku nak plastik yang besar. Bukan suruh Oh, tu macam ni macam tu. Kalau suruh tu angkut tu bagi plastik besar. Aku harap dari tak dia lagi kalau dengar lah aku cakap apa. Okay, kat situ kat kedai juga dah.
kat bawah kereta Toyota ada anak kucing dengan mak dia. So nanti aku akan bagi makanan lepas aku bagi ni kotak ni. Okay guys, so masa ni selepas video ini, selepas aku letak barang tu, aku sebenarnya pergi Dopi, tapi aku lupa nak rekod. Sebab aku ni memang macam jenis aku tak ingat aku buat video, tapi minta maaf kalau aku terlupa. Aku nak cakap masa tu aku pergi Dopi and aku makan cendol dengan bapak aku. Lepas tu pasal yang makanan kucing tu lain kali lah guys, sebab ada kakak dua ni dia bagi dah makanan kucing. Jadi kita lain kali lah kan. Okay, thank you for enjoying this video. I hope you guys like and subscribe, and thank you for watching this. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.